Aku tawar offer 3,000, kau tawar offer okey 4,500. Tetap 1,700 saja. Sikit lebih tu je. Kerja sekarang susah ni. So bagi aku itulah. Di Kelantan ni sebab tak ada daya saing yang kuat dari segi tawaran gaji tu. Cuma aku dah tengok iklan lah yang satu company interior design. Mahal juga dia bayar tu, dalam 3,000, 4,000 juga. Kelantan lah. Kelantan. Alhamdulillah. Tapi susah nak dapat kat situ. Bukan susah, terlampau ramai. Betul, dekat Kelantan. And then company apa je yang boleh offer gaji sebanyak tu? Ramai orang Kelantan kaya-kaya kan. Beli Lamborghini lah, Alphard 3-4 biji. Setuju. Tapi bayar gaji pekerja ciput nak mati. Bangang punya company. Aku pula. Aku. Okey lah, aku rasa itu je lah. Okay, harap company kat luar tu sedar-sedar lah sikit. Jangan makan seorang je. Bukan nak kaya sangat tapi biar berbaloi lah bayar tu. Okay? Kalau tak adanya orang Kelantan dekat Shah Alam sekarang ni. Betul? Tak adalah orang Kelantan berantau semua ni. Okay, B? Okay. Itu je lah. Itu saja. Pedih ke tu? Pedih. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga.